Terima kasih Datuk Seri Speaker. Sudah terang lagi jelas soalan saya nombor 12. Belum jawab sudah jelas. Kalau macam tu tak payah jawab. Datuk Seri Speaker dengan Yang Berhormat Pinang Tunggal, JPS Pulau Pinang telah pun melantik perunding bagi menjalankan kajian reka bentuk terperinci bagi mengurangkan risiko banjir di lembangan Sungai Lahad Endin bagi menentukan kaedah mitigasi yang bersesuaian di kawasan tersebut. Kajian ini masih di peringkat penyediaan reka bentuk konsep yang dijangka siap pada bulan Disember tahun 2026. Sebagai langkah-langkah pencegahan banjir di kawasan hotspot sementara menunggu projek tersebut dilaksanakan, JPS melaksanakan kerja-kerja menaik taraf tebing dan pembersihan kelodak di dalam sungai melalui program pemeliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di Sungai Lahad Tiang dan juga Sungai Tembus. Buat masa ini, RTB lembangan Sungai Lahad Endin masih belum dimulakan. Cadangan projek fizikal hanya akan dilaksanakan setelah kajian reka bentuk terperinci siap dan kemudian diputuskan. Terima kasih Yang Berhormat. Tambahan. Semua berkaitan dengan isu pencegahan banjir ini. Saya dapati bila GPS kontraktor dia potong rumput tu, dia masih lagi tinggalkan rumput dan sampah di tebing lah. Memang benda ni kita telah bagetkan dan saya difahamkan tak ada bajet lah. Cuma terbukti beberapa kali masa musim hujan dulu ni, sampah-sampah ni yang terperangkap dekat tempat yang sempit tu. So kalaulah keperluan mendesak untuk elak banjir, saya rasa kita kena pertimbangkan balik bajet tu. Satu lagi kaitan dengan apa ni kekerapan penyelenggaraan tu, saya difahamkan pun telah dikurangkan juga sebagai oleh bajet. Mohon pencerahan lah. Terima kasih Yang Berhormat Pinang Tunggal. Telah bangkitkan satu isu yang saya kira penting juga sebab kebelakangan ini pun saya telah menerima aduan-aduan yang serupa. Dan apabila saya buat semakan dan dimaklumkan bahawa memang betul lah seperti mana Yang Berhormat sebut tadi, puncanya adalah pengurangan peruntukan. Dan bagi saya tidak puas hati. Bagi saya ini satu alasan yang tidak boleh diterima. Pokoknya bila dia buat, contohnya sama ada dia mengurangkan kekerapan ataupun bajet tu cukup untuk potong rumput tapi tak cukup untuk pungut, kan? Tapi bagi saya tidak boleh diterima lah. Jadi saya akan bincang dengan Pegawai Kewangan Negeri yang baru. Ini dasar Pegawai Kewangan Negeri yang lama, untuk cuba meningkatkan balik peruntukan untuk JPS bagi penyelenggaraan. Saya mendapat tahu bahawa peruntukan telah dikurangkan dengan ketara. Dulu dalam 20 juta, 22 juta. Sekarang dah dikurangkan sampai 14 juta, 13 juta sahaja untuk penyelenggaraan. Jadi saya akan bincang dan insyaAllah dapat satu penyelesaian yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Sebab ini jelas. penting, ini untuk rakyat. Apa yang saya nak tekankan sini ialah macam ni. Perkara ini telah dibangkitkan berkali-kali dalam mesyuarat peringkat daerah, sidang DUN. Tapi kenapa pihak yang berautoriti tak ambil cakna lah. Dan kedua disebut oleh Webi tadi, terima kasihlah Webi Esko tentang pegawai yang lama lah, yang potong tu. Saya nak tahulah apa justifikasi yang dia guna pakai dalam buat keputusan tu. Apa justifikasi dia guna pakai untuk buat keputusan gitu. Sedangkan orang tahu punca dia adalah punca kekerapan. Saya tak dapat nak menjawab perkara itu Yang Berhormat. Tapi yang saya boleh jawab hari ini adalah kita akan teliti perkara ini untuk masa depan, untuk peruntukan yang akan datang dan insyaAllah kita dapat meningkatkan kembali. Terima kasih Yang Berhormat. Tak terang, tak jelas. Saya jemput soalan 13.